wal bid'ah. Dalam hadisnya pendek tetapi mempunyai satu pengertian yang luas. Yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, hadzal hadis yanbaghi hifdhuhu wa ishhadahu fi ibtalil munkarat. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala bahawa hadis ini sayugia dihafaz untuk kita menolak kemungkaran-kemungkaran yang ada di atas dunia ini. Muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, kata tuan kita dalam hadis ini, dalam menjelaskan kepada kita hadis ini, al-Islamu ittiba' la ibtida'. Satu kaedah yang cukup besar. Ya, kalau kita faham, kata dia Islam itu diikuti, bukan direka, bukan dicipta. Kita tahu sama-sama pun bahawa agama Islam adalah agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang direstui, yang diredai di sisi Allah hanyalah Islam. Islam bukan ciptaan manusia. Islam adalah apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang berakhir dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan otak manusia ni, ibu bapa, dia tak sapa untuk reka, untuk cipta, nak buat peraturan, nak buat perjalanan hidup. Kerana otak manusia ni sempit sangat ya. Otak manusia ni pendek. Otak manusia serupa dengan mata, serupa dengan telinga, serupa dengan hidung. Dia boleh tengok mengikut jarak yang tertentu kalau mata. Telinga dia boleh dengar benda-benda yang tertentu, ada dia tak boleh nak dengar. Begitu juga akal manusia. Sebab itulah kehidupan atas muka dunia ni, agama ni, kalau nak pakai kepala otak manusia, usah kata nak buat agama sebutir, nak buat peraturan hidup, nak tetu comel dengan uduh pun manusia tak jumpa cari dah. Otak manusia ni kadang-kadang atas satu benda ada orangnya comel, atas satu benda ada orangnya uduh. Kita ambil warna ya. Hak tu yang kita duduk sebut, kalau otak ni manusia ni serupa belaka, tak jadilah berbagai-bagai kain, warna kain kedah. Ada orang comel ke hijau, ada orang comel ke merah, ada orang tak kena ke biru. Ni macam-macam. Apa nama ni, proses ataupun otak manusia. Kalau lok kepada manusia, ia buat peraturan atas muka dunia ni, buat agama ni, tak jumpa nak tetu antara comel dengan uduh. Sebab itulah kata tuan kita al-Islamu ittiba'. Islam ni diikuti, bukan Islam ni dicipta dak. Tak usah duk pandai-pandai lah nak buat. Wa Rasulul Karim salawatullah wa salamuhu alaihi hafizal Islam min ghuluwin al-mutatarrifin, min ghuluwil mutatarrifin wa tahrifil mubtilin bihadzal hadis alladhi yu'tabaru min jawami'il kalim. Tuan kita dia nak terai lagi hadis ni. Kata dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia jaga agama ni min ghuluwil mutatarrifin, daripada kedurjanaan, telajak melampaui batas orang-orang yang menyeleweng daripada agama. Wa tahrifil mubtilin,
dan daripada penyelewengan yang dibuat oleh ahli-ahli batil, orang-orang yang batil. Ia duduk kerja dia nya tak ada kerja lain. Jak daripada zaman Nabi, kau zaman kita ni tak ada kerja lain, kerja dia nak munuh ke agama. Atas dunia ni ada dua golongan. Ada orang yang kerja dia nak molek supaya orang boleh ikut agama. Ada sejenis golongan manusia yang kerja dia nak punuh ke agama. Cari juga, kahir juga supaya agama ni tidak diikuti. Agama ni nampak tak comel di sisi pandangan manusia. Nabi apabila dia mari, dia beki semula pahaman manusia supaya selaras dan selari dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa mustamiddun min ayatin katsiratin fi kitabillah azza wa jalla, yang bersandarkan daripada ayat yang banyak daripada kitab Allah azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quranul Karim, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, sekiranya kamu sayang, kamu kasih kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Ni dekor kita nya buat ayat ngasih. Dia buat ayat ngasih, fattabi'uni. Dia baca-baca, dia embuh kau tino. Kalau orang jatuh nak suruh orang turuk dia. Sini bukan fattabi'uni turuk kita dak, fattabi'uni turuk Nabi. Gapo-gapo hak Nabi bawa turuk, gapo-gapo hak Nabi larang tinggal. Apabila mutu Nabi, yuhibbukumullah, nescaya kamu akan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahawa hidup atas muka dunia ni tak boleh kita nak reka-reka, nak mana-mana buat dalam urusan agama. Tak padan. Qatiyah Sayyidina Ali sebut, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana batinul khuffi aula bil masih." Kalulah agama ni ikut kepala otak manusia, nescaya tapak kuh tu lebih baik disapuh daripada belakang kuh. Kita mengaji dalam ilmu fiqh, orang ambil air semaya, orang berwuduk, orang ambil air semaya, orang berwuduk ni lepas daripada dia ambil air semaya, siap selera, basuh kaki, lepas tu dia pakai khuf. Khuf ni bukan kasut dak, amu terjemah mudahnya stocking daripada kulit. Stocking daripada kulit orang pakai di negeri-negeri sejuk. Pak kita ni musim hujan pun tak ada lagi nak pakai khuf ni, kerana dia dibuat daripada kulit, menahan daripada sejuk, dan ada syarat-syarat dia. Lepas daripada pakai khuf, tiba-tiba batal semaya kali kedua. Maka ketika itunya dalam hukum fiqh boleh kita berwuduk, kita ambil air semaya, basuh tangan, sapa ke pekat kaki, tak kena buai khuf. Sapuh mana? Sapuh atas kurang kaki je. Sebab tu Sayyidina Ali sebut, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana batinul khuffi aula bil masih." Kalaulah agama ni nak kira kepala otak manusia semata-mata, nescaya tapak khuf lebih baik disapuh daripada atas khuf. Moga kita jalan cuma tapak, tiba-tiba agama disuruh sapuh atas kurang kaki, hak tempat tak cuma. Kita nak kata ke mana? Moga tu yang diajar oleh agama kita. Ada yang disebut dalam kitab kita ni, tuan kita sebut al-a'malu mardudatun. Hadis ni, kerana hadis ni menjelaskan kepada kita, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mereka-reka, ahdasa bermakna ansya'a, ahdasa dengan makna ikhtara'a, cipta, reka. Siapa-siapa yang buat,
maka Tuhan akan tolak. Mardudun alaih, Tuhan akan ambil rembah semula atas muka dia.